Gunung Ganang, jalan raya berais dan kawasan kuda liar. Inilah cara kami habiskan 24 jam kedua di negara indah yang diberi gelaran Switzerland of Central Asia, Kazakhstan. Pagi tu kami sarapan simple je, roti dengan kopi. Sebab lepas ni perjalanan agak jauh. Musafa, local driver kami, datang pick up untuk bawa kami 3 jam menuju ke Sati Village, sebuah perkampungan kecil di tengah lembah pergunungan. Sepanjang jalan putih je, kiri putih, kanan berputih. Memang sejauh mata memandang, salji dengan ais je. Tapi Musafa kata pemandangan dekat sini memang berubah habis ikut musim. Musim bunga warna-warni, musim luruh semuanya jadi kuning keemasan, dan musim sejuk jadi macam ni lah, putih seputih-putihnya. Panjang jalan kami sempat tengok orang lokal jual buah dengan sayur dan berhenti minum teh sekejap. Kali ada cheesecake, nampak sedap. Rupanya dibuat daripada susu kuda. Kita makan je lah. Lepas tu kami sampai dekat Charing Canyon. Yang ni saya pelik sikit. Suhu bawah negatif 10, tapi tempat ni nampak macam padang pasir. Padang pasir tapi sejuk. Batuan dekat sini memang unik. Dekat bawah tu pula ada sungai biru yang mengalir celah-celah canyon. Nak turun boleh jalan kaki atau buat macam kami, naik teksi. Bila dah sampai bawah, memang cantik. Ambil gambar dekat sini pun rasa macam dekat bulan ke? Dah puas berjalan, perut pun mula lapar. Kami singgah makan tengah hari. Dan macam biasa, daging. Banyak betul diorang makan daging dekat sini. Nasib baiklah ada nasi dengan dumpling panas-panas. Dalam cuaca macam ni pula memang ngam. Bila hari dah makin gelap, kami teruskan perjalanan ke homestay dekat Sati Village. Sampai homestay waktu malam. Tempat dia sederhana je, tapi host kami memang baik sangat. Malam tu makcik host masakkan dinner untuk kami. Dan cuba teka dia hidang apa. Plov lagi. Saya rasa plov ni macam nasi lemak kita lah. Tak tahu nak makan apa, makan plov. Lepas makan memang terus tidur lena je. Sebab esok kami nak explore Sati Village. Kita nak tengok tandas tradisional dia, pergi Kolsey Lake, naik kuda dan tengok sendiri tasik yang warna dia jet blue. Yang tu memang lain. Jumpa lagi di episod seterusnya.